Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua viewer di YouTube ataupun di TikTok. Okey, so pada hari ini kita akan teruskan dengan bermain game Supermarket Simulator kita. So, sebelum ni aku dah main dah sikit sampai hari ke-8 dah. Seperti mana nampak kat atas tu dah hari ke-8 dah. Okey, hari ke-8 dan level pun dah level 10 dah aku dah upgrade sabar sedikit. Dekat lagi game ni. So aku dah luaskan sikit. Ni tepi ni aku tak tambah apa lagi. Bawah. Masa tau nak restock lah Ustaz. Apa tengok ni. Kalau aku beli nak restock barang lah, dia kena tunggu masa. Sebab tu aku main dulu lah. Sebab hampa nak tunggu tengok aku sampai habis, payah agak. Lama kan. So tanpa umbang masa, kita akan terus start. Kita akan buka. Kita kena tutup hari dulu. End day dulu. Kita end day terus. Baru start video dah tutup hari tu. Dah masuk hari ke-9. So hari ni kita akan teruskan tengok apa lagi gelagat yang akan ditunjukkan oleh kita punya customer kita. Tengok buka-buka masuk tu. Aduh, sideburn dia unik lah. Ui, sama ke jambang tu. Okay, so dah ramai. So untuk pengetahuan apa semua, sejak aku dah upgrade ni, sat lah customer dia masuk. Tengok siap bawa bakul sendiri. Saya tak mahu kita tunggu. Ni masalah what kind of storage disk. Okay, so sebenarnya aku dah beli dah benda-benda ni, Tony Pizza lah apa semua, tapi aku lupa beli freezer. 14 18 Allah. Dan kebanyakan customer kita dah pandai guna credit card. So sangatlah mudah, tak payah nak bagi balance dah apa semua. So nampak ramai pakai ni credit card tu. So alah buat tinok kat kedai aku, tinok beli rumah lah. Hai. Okay. 18 sen lah, 18. Okay, next. Bok lah. Ni beli kelengkapan nak ayah ke apa ni bang? Bang. Oh bang, nak beli kelengkapan nak ayah. Dia beli Coco Crunch, dia beli kopi sampai 2, gula 2 kopi. Batu screwdriver dengan bateri sekali. RM50 saja bang. Kedai macam kedai bajet. Yang ni pula banyak. Aduh, apa untung kita sekarang ni dah semakin tinggi tu. Okay, next. Woi, cepatlah. Ya Allah, duk kau dah tu. Aduh, okay. Nasib baik. Okay, yang ni sekok ni. Nasib baik cepat. Dah beli so. Okay. Okay, so kita kat abang premium kita. RM9 nombor 3 sen. Bila dah maju sikit kedai ni, orang akan banyak komplain. Tengok ni masalah dunia ni boy. That's it. I give up. Lantak kat hang hitam. Ni hitam. Dia botak tu dia. Okay, so okay. 25 19 sen. Okay, next. Tidak kedai ni. Tidak. Teruskan tidak. Alah, beratuk Ustaz pun tidur. Weh. Dah lah beli banyak benda. Dah. Tungan kat kedai kita. Okay. Allah. Mana je kita? Okay. Customer kita sangatlah banyak. Sebab apa? Sebab kita dah makin maju, barang pun dah makin banyak, kedai dah makin luas. So saya pun dah beli lesen. Apa ni? Macam mana orang panggil? Nak upgrade. Berapa? RM23 50 sen. Okey, Sat, tunjuk tu gambar sebelum. Okey, hang tunggu Sat. Mai kedai ni sebab tuan-tuan nak beli 1 April. Memang hang tunggu lama, memang aku biar tunggu lama. So macam mana hang tengok dekat sini. Aku dah boleh upgrade, aku dah boleh beli ni ayak orange, ayak susu. Ni frozen fries lah, fries. Teringat something ya bila dengar fries ni. Lepas tu Tony Pizza. Tony tu pun jangan ingat contoh Sheriff tu pula. Tony dalam game ni. Betul aku beli Choco Gelato. Macam lebih kurang macam aiskrim lah. Okay, so orang dah banyak. Dia besar beli satu. Macam ni. Musibah. Okay. Baik. Semakin maju lah kedai tu. Semakin maju.
So kalau hampa ada suggestion apa-apa untuk aku upgrade ke apa ke, hampa tak ada masalah dekat TikTok ke dekat YT komen. Live stream sat kot. Nak test lah sebab aku tak pernah live stream ni. So aku live stream tengok macam mana nak set up macam mana semua aku mana tahu ni. So aku kena belajar dulu tu. Jadi saya kena belajar. Okay, so lebih pula. Okay, 90% keren. 90% pun. Oh sorry, mic jatuh bro. Okay, so kita dah boleh upgrade shop expansion. Lepas tu product license. Apa lagi yang kita boleh upgrade kat sini? Okay, tu je sampai level 11 kan. Okay, so lagi apa lagi yang kita boleh dapat kat sini? Oi, saya mic ni problem aduk saya mic ni problem. Okay. Teruskan orang dah ramai. Dah ramai. Okay, so next. Dan makin banyak orang komplain. Faham dia? Aduh, banyak orang komplain tu. Kalau nak tolong bagi modal tak kalut. Ni komplain dia kata. Aduh, ni lah orang zaman sekarang. Bagi dana tak kalut. Tapi kerja nak ni lah. Itu kenapa dia nak muntah masuk dalam kedai aku. Aku busuk tau. Kenapa dia nak muntah masuk dalam kedai aku? Tolong bagi penjelasan sikit. Kenapa dia nak muntah? Adakah kerana kita tengoklah apa masalah dah. Lah, ada anak siapa muntah kat sini. Alah, jangan buang sampah dalam ni duk. Woi, hang kutip sampah. Woi. Kurang ajar betul. Hai. Sebab customer duk. Gerak aku jet terus kepala dia. 3167. Okay, so kita cuba main sampai ni lah. Boleh upgrade banyak benda. Okay, so okay, next. Okay, journey scene kita. Siapa yang kenal duk. Siapa yang kenal. Artis paling terkemuka. So RM26, 16 sen. Okay, next. Okay, so orang tengok duk ada tanda-tanda soal atas kepala tu. Duduk tanya apa. Aduh, nak buy one man tak kalut. Okay, next. Okay. Wih, nampak sangat tak puasa beli ayam banyak sangat. Aduh. Jadi 44 sen. Okay, next. Okay, akak kita. Buah. Tak cukup lagi dah ada buah. Halah, dia beli tambah lagi buah. Git pula dah. Dah terus. Okay. Okay, next sama DJ kita. Okay, tengok dah ramai pakai credit card. So, customer kita dah ramai yang advance tu. Ramai advance dah. Okay, player Squid Game kita. Okay, balance 29 86 86. Okay, next. Okay, dah habis tu. Okay, kita dah habis untuk hari ni. So, untung kita adalah RM799. So, apa yang kita sekarang ni? Apa kita kena beli sekarang ni? Adakah kita kena... Oh, ni betul-betul kena beli freezer tu. Barang nak letak. Dia dah ada freezer je sekarang. So, tunggu pula buang sampah. Sebab apa? Sebab aku tak ada staff lagi. Memang boleh tak ada staff ni. Staff pun nak kena ada lesen tu. So tunggu. So kita slow kita buka kedai kita ni. Kita kecil-kecilan ni. So kita punya keuntungan hari ni agak memberangsangkan. Tapi sekejap lagi bila aku dah beli freezer tu habis. Okay, so kita tengok freezer dulu. Freezer berapa? 400. Freezer je dah 400. Tak apa lah duk. Okay dah. Okay, so kita tunggu seminit dulu. Okay, aku akan skip sekejap. Nak tunggu freezer tu sampai. Okay, so freezer kita pun dah sampai. Boleh start guna tu. Okay, open. Letak sini. Okay, macam strategi. Ui, tak boleh letak tu. Dia bertindan. Dia tak boleh letak tu, geng. Macam mana ni tu nak tahu ni. Alah. Lah kedai ni terlalu semua tu untuk. Semua benda tak letak. Okay. Dah jumpa. Okay, baiklah duk. So kita letak pizza ni dulu.
Okey, settle pizza, ambil harga Yahudi, macam biasa harga Yahudi, harga kena Yahudi. Kedai kita ni adalah kedai Yahudi. So harga dia sangat-sangatlah mahal. Jadi siapa yang masuk dalam kedai ni memang takkan boleh terkeluar kalau tak beli apa-apa. Okey. Keuntungan RM1.45. Baik. Okey, so apa lagi kita boleh buat sini? Ni. Krim lah. Orang kena kedai tu. So macam biasa harga pun mahal juga. Aku malas nak guna ni apa tu orang kata. Energi tu kita kumpul untuk guna benda yang penting. So ni macam tak penting lah, so jadi tak apa. Okay. Stok nak beli stok. Macam kena beli stok lah. Beli stok lu. Stok beli apa? Ni satu. Dua. Lepas tu susu dengan air orange satu. Screwdriver set satu dengan Yoshibo power pack ni. Crayon tak payah. Kena letak dekat row banyak tu. Tengok total kita punya pembelanjaan je dah 233.52. So kena tunggu lah, sebab tu aku nak kena tunggu. So aku malah buat hampa tertunggu kan. So kita skip dulu part ni. Bila dah bodoh aku akan start balik. Okay, so stok bahan kita pun dah sampai. So kita bubuh dulu kat sini. So mana yang boleh bubuh? Okay ni. Ni. Dah memang kena lebih ke tu. Okay ni. So kita lu sangkut. Alah kedai ni. Aloh dia lah sangkut mulut tak boleh la. Jadi poin. Oi, bak lu. Okay, so kita letak ni satu persatu kita letak lu. Okey dah buang. So kita kena slow. Slow mesti jadinya. Tak boleh lalu. Dah sampai dah dulu. Tu apa boleh buat? Nampak? Okay, so letak ni blok. Okay, kita restock semua yang boleh restock. Buang lah. Okay. Kan tok. Okay. Tok dekat kiwi tu. Kiwi tu. Ya, kat banyak mana. Okay, so aku rasa aku teruskan dekat dalam stream ni. So jadi kita akan start dekat stream. So kepada hampa yang masuk dalam tu, tolong support juga. Boleh follow aku punya untuk tengok dengan separuh-separuh lah. Kalau tengok full tengoklah kat YT kan. Okay, so jadi kita akan teruskan dekat kita punya apa lagi? Okay, sambung kat stream tu. Okay, assalamualaikum. Ciao.